Hello guys, welcome back to Anissa Faiha Random Channel. Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Okay guys, di video kita pada hari ini kita nak buat eksperimen lagi, tapi kita nak buat eksperimen jelly frozen. Tapi bukan yang jelly frozen boleh picit tu. Jelly frozen yang beku. Tapi dia pun kalau bila nak makan ni rasa crunchy. So, jom kita ajar guys. Pertama, korang kena ada jelly. Korang kena ada jelly. Jelly yang biasa-biasa dulu. Habis tu korang kena letak dekat peti ais jelly tu. Peti ais atas tu. Peti ais atas korang letak dekat sini. Nanti kita spill rasa dia macam mana. Lepas tu kita letak je lah semua dekat peti ais. Korang tengok kita tengok tu guys. Kita dah tutup macam ni. Nanti kita kena tunggu sehingga sejam. Nanti kita tidur kita unboxing balik. So, memang terima kasih. Okay guys, terima kasih kerana tengok video saya dan jangan lupa subscribe sampai 500. Bye bye.